Pernah tak korang terfikir, apakah sebenarnya warisan paling berharga yang kita boleh terima dari generasi terdahulu kita? Bukanlah harta benda yang akan luput, bukan juga gelaran semata, tapi sesuatu yang jauh lebih mendalam, sesuatu yang kekal abadi. Ia adalah berkat iman dan kasih yang tak ternilai. Dalam kitab Kejadian, kita dibawa mengikut kisah Yakub, seorang bapa tua yang matanya dah kabur dek usia, tapi hatinya tetap penuh keyakinan dan kebijaksanaan ilahi. Walau fizikalnya lemah, rohnya tetap kuat. Dia panggil anaknya, Yusuf, dan kedua-dua cucunya, Manasya dan Ephraim, untuk memberi berkat terakhir. Dengan tangan bersilang penuh makna, dia melimpahkan berkat yang luar biasa, memohon perlindungan Tuhan ke atas mereka. Ini adalah pengisytiharan iman yang kuat. Doa Yakub bergema sampai sekarang. Ya Tuhan, Engkau yang telah memelihara aku sepanjang hidupku sampai hari ini, dan yang telah menyelamatkan aku daripada segala kesusahan. Ayat ini bukan cuma sejarah, tapi janji abadi. Ia mengajar kita bahawa iman seorang bapa, kasih seorang ibu dan doa tulus mereka adalah warisan terbaik. Warisan spiritual ini berterusan dari generasi ke generasi, menyalurkan kekuatan dan harapan sebab Tuhan kita sentiasa setia.